Kali ni Ousmane Dembele tampilkan satu performance yang membuktikan kenapa dia layak Ballon d'Or tahun ni. Siapa sangka sebelum match Norway dan France ni ramai jangka match ni antara Mbappe vs Haaland. Tapi itulah, Haaland tak dimainkan pula. Sebab mungkin tak mahu dia injured, atau yang kedua, katanya memang target untuk Norway berada di second place supaya di knockout nanti jalan untuk Norway lebih mudah. Tapi lupakan tentang itu. Tumpuan kali ini adalah Dembele. Bagi korang yang dah lama layan PSG atau fans PSG, korang mesti tahu yang Dembele memang power kedua-dua kakinya kiri dan kanan. Dan gol pertama Dembele tu pun memang gol ciri khas, signature untuk Dembele sejak dia main dekat Dortmund sebelum ni lagi. Sebelum ni ramai menafikan Dembele dekat France, tambah-tambah lagi masa first match vs Senegal, dia memang tak perform dekat match tu. Tapi sejak match yang lepas, Dembele dah mula tunjuk taring, jaringkan satu gol, dan kali ni dia jawab semua kritikan tu dengan hat-trick sebelum first half. Serius, France kali ni memang lain macam. Bukan hanya Mbappe dan Olise yang perform, tapi kali ni duo PSG, Dembele dan Desire duo, masing-masing dah mula on form untuk World Cup kali ni. Dan sejujurnya makin tak sabar nak tengok round seterusnya, sebab ada kemungkinan France bakal hadapi Germany di round 16 nanti. Dan sedar tak sedar, hanya memerlukan 2 game, sekarang Dembele dah 4 gol, dah nak potong Messi yang berada di top scorer World Cup kali ni. Sorry kalau kita tak fokus pada player yang lain, tapi video ni memang layak untuk super performance dari Ousmane Dembele. Apa pandangan korang tentang ini?